bazar Taman Melawati yang apa yang kita boleh dapat dengan RM20 ni. Oh, panas-panas apa ni buat? Licin tau. Sedap nampak tau. Aku nak buat satu plot twist kat sini. Tak perlu balik di Gerah dah nak cari kari kambing. Ni aku dah beli dah. Inilah colek-colek yang ada. Colek punya manis ni aku suka. Selamat petang geng. Puasa ke-21 ni kita mai buka puasa. Buka puasa pula. Betul lah, nak buka puasa lagi. So kita mai bazar pula kali ni. Buffet dah, kedai makan dah. Ini bazar. So bazar yang kita pilih adalah bazar yang cukup otentik. Ramai tahu tapi ramai juga yang tak tahu. Bazar Taman Melawati yang elok-elok tepi mall Melawati ni, Melawati Mall ni kan. So kat sini aku macam biasa ada satu konsep kat sini. RM20. Aku nak tengok apa yang kita boleh dapat dengan RM20 ni. Okay, first kita pusing dulu whole bazar ni. Lepas tu aku tengok harga semua tu, then baru aku decide apa aku nak beli. Jom. Ni dish apa ni geng? Punya ramai batok. Tengok, queue dah. Wow. Oh, roti john. Okay, sebelah dia kita ada kambing bakar. Sudah tak bang? Basic kak? Kami ada dengan buah dia kak? Fresh tak bang? Sudah. Last ingat minum time sekolah dulu. Ada lah, now time 11 rasa. 11 rasa? Oh. Dulu, yalah dulu 3 ni atas je. Okay, confirm beli tapi tunggu seri-seri mai. Oh, panas-panas apa ni buat? Panas. Berapa tu bang? Satu nasi RM8. Okey. Berapa ni bang? Daging bakar. Oh, daging bakar. Berapa bang nasi ayam? Pulut ayam Thai. Berapa harga dia? Kalau pulut ayam Thai RM12, nasi ayam RM10. Okey. Nasi Arab memang. Nasi Arab. Okey. Ini bukan ni tinggal dua, ni mesti ni. Oh, nasi mendi. Okey. Nampak. Si biryani tomato ayam RM10. Jadi ada yang over tu kan. Semua habis dah no bang? Ada lagi bang. Oh, ada. Tu abang tu ni, leceng ni. Ni semua dah licin dah. Tanpa kena mai awal sikit lah. Kalau tidak kedai ni mai licin lah. Kalau ayam RM12 lah bang. Tinggal kambing je bang. Tinggal kambing je. Berapa tu? 16 bang. Kena mai awal gak ni. Dah habis dah. Laku. Sotong bakar macam tu kira berapa bang? Oh, 20 tu set. Kawan tebu kak, bang tebu. Ni benda apa ni? Sagu. Oh, okey. Alright. Ni kira soya satu botol berapa? RM4 lah. Sehari saya pusing. Pedak goreng madu. Sedap nampak tau. Saya mai beli. Ini berapa ringgit ni bang? Kecil lah roti canai dia. Roti bom. Oh, okey. Isi dia ada apa? Dalam dia ada apa? Roti. Ini susu cai. Oh, susu cai. Okey. Nasi bangan jualan. Mari bang, Maria. Ni apa bang? Nasi apa? Nasi kukus. Nasi kukus. Ni dia mai sekali dengan ayam ke? Ayam masak merah dengan ayam biasa. Oh, tu kira berapa tu? Ada harga berapa tu? 8. 8 lah.
Geng, queue panjang ni. Siapa ni? Oh, ada ayam goreng kat sini. Ni apa bang? Apa dia? Coconut shake. Coconut shake. Oh, berapa tu? RM4 lah. Oh, tak banyak lagi. Tak banyak lagi. Geng, aku dah pusing habis lah. Satu bazar ni dah zigzag semua berapa kali. RM20 boleh beli banyak barang, banyak makanan. Aku dah tunjuk kan. Ada yang RM4 lah, ada yang RM12, RM16. So far average satu makanan paling mahal aku pernah tengok semua bawah RM20. Tak ada lagi yang lebih. Sotong bakar kot RM20 max. Tu lah. Lepas tu yang paling murah ada sampai RM1 pun ada no. So hampa pandai-pandai pilih. Sebab apa? Aku nak buat satu plot twist kat sini. Aku tak mau beli untuk RM20. Aku nak beli semua benda yang aku nak. Sebab aku teringin sangat nak makan tadi. Okey geng, jom kita masuk balik beli. RM5 4 piece abang. Ya bang. Boleh ambil? Aku ingat tak pasal. QR lah. Bang, sotong tak siap lagi? Dah siap lah. Dah siap, okey. Aku tak buat lah bang. Tadi ada orang dah ambil lah. Sambal dia letak asing lah bang. Okey, terima kasih bang. 10 berapa? 3? Ah, okey 3 lah, 3. Boleh, boleh. Coklat. Tak minum banyak. Saya ambil satu lah kan. Boleh. Tu mocha bang. Terima kasih kami jual. Ya. Bang, saya balik dah. Patah balik. Okey, patah apa? Masak merah. Saya nak ni. Bagian Thai Bagian Abang Thai. nak sambal lah. Mak, terima kasih bang Thank you bang. Mak, terima kasih. Ya. Bagi 5 piece. Wih geng, Citra mai ni. Citra Citra mai bang. Citra agak ni. Citra belah mana? Belah yang water tu. Tanah yang atas tu kita tahu lah taman apa? Tanah merah. Oh, tanah merah. Kita kasun. Nasi kuning kari kambing satu. Kali kami dah tu nak. Bila jumpa orang kampung ni jadi syok macam Gulai dia, gulai. Jumpa orang Citra tak payah panggil kari ya. Gulai tu lah. tu lah. Tu. Boleh 20 belum? Cara kita sembang pun orang dah rasa, tengok bahasa pun orang dah tahu. Orang dah tahu dah. Ni main mana? Oh. Pakatnya. Memang piau sana boleh ni, bukannya main-main. Kira saya tak rindulah masakan kampung ni makan ni. InsyaAllah. Habislah. Terumpat rindu saya. Ya, tak perlu dah. Tak perlu balik Citra dah nak cari kari kambing. Ya. Mai sini ya. Abang ni dah ambil kan? Terima kasih tuan. Okey, masih banyak. Ya. Nampak orang Citra, kita support lah. Inilah geng, onde-onde ni tadi aku tengok penuh. Lagi dia berapa je? Tak tahu kita sempat ke tak. Tadi saya main penuh tiba-tiba dah habis. Ya. Dia laku lah tu. RM3 kak. Terima kasih. Geng, ni aku dah beli dah. Semua total up to RM65. Tapi RM65 ni tak ada lah. Aku nak makan seorang kan banyak ni. Aku akan share dengan member aku. Kami makan bertiga benda ni. Memang best lah Taman Melawati ni. Makanan dia memang murah lah. Aku boleh kata dekat area KL ni. Dalam banyak-banyak bazar aku pernah pergi kan. Okay geng, selamat berpuasa. Teruskan berpuasa. Lah ni baru pukul 6.45. Kita ada time lagi. Sehari aku tunjuk kat hampa. Taste dengan hampa makanan-makanan ni. Jom. Geng, selamat berbuka puasa. Start dengan ayak ni. Tak piau macam time sekolah kita dulu. Tapi okey lah, rasa tu ada. Tu yang kita nak. Okey, kita sambung dengan pencuci mulut. Start dengan onde-onde. Memang sedap. Onde-onde lembut. Gua Melaka dia, manis dia, nice. Just nice. Cukup cempedak. Tadi panas. Lah ni dah. Tapi nampak macam mana kan? Tapi kerangupan tu masih ada. Sangat sedap. Terusnya kita cuba roti bom kita. Sebiji macam roti canai, cuma dia kecil tapi gulai dia sangat nice. Kari ayam dia. Okey, nasi last sekali. Try sotong dulu. Ambil piece ni, small piece. Wah.
Sangat perfect lah cara dia bakar sotong ni. Rasa tu ada. Kita try dengan ayam asam dia sikit. Ni yang kita nak, ayam asam yang kita nak ni. Sedap. Sotong pun sedap. Okay, sambal pula. Oh, geng. Memang nikmat lah. Sambal dia. Whole set ni aku boleh bagi A+. Kita lain nasi weh. Main dish kita. Nasi kukus tu aku nampak tadi dengan panas-panas tu kan. Sambal dia manis sikit. Selain daripada tu, memang tekstur nasi tu elok. Ayam dia pun sedap. Cuma manis sikit. Tu je. Geng, mana boleh lupa nasi Jitra kita. Member aku beli tu. Dia bagi sikit untuk aku rasa. Aku abang apa rasa dia macam mana. Oh, ni memang sedap ni. Rasa dia perfect blend lah. Manis, pedas, semua ada hal ni. Manis pula dah. Pedas, rempah tu just nice lah. Kambing pun lembut. Terbaik. Next aku nak beli nasi ni satu. Okay geng, ni menu-menu dia. Ni yang member aku suruh try. Colek malah campur. Okay, inilah colek-colek yang ada kat sini. Geng, sebab aku tak tahu colek ni rasa macam mana, so aku suruh member aku tolong lah pilih hak mana hak sedap. Ada banyak lah, ada ulam, ada kerang rebus, ada ayam goreng, cok udang, sosis, macam-macam. Okey, boleh start. Okey, ini dia ayam goreng. Kita dia pilih cucuk udang lagi. 2 dia pilih. Okey. Sosis, cheese 1. Tu hang punya kot. Ayam bakar. Oh, dalam sosis ni ada pulut. Boleh dia ambil lagi ketam, crab stick. Fried crab stick. Ayam. Ikan. Okey. Dia ambil lagi udang. Ni perut-perut ni semua aku tak makan lah. Jadi dia exotic. Dia semua daging lembu kan. Daging lembu, so aku tak makan lah. Alright. Lepas order aku main jalan-jalan masuk kat sini. Kat sini kalau hampa tengok boleh buat party lah. Setiap meja dia ada macam decoration happy birthday. Tengok setiap meja dah. So siapa nak buat hari jadi dipersilakan. Okey geng, makanan kita dah sampai dah. Benda ni kira betul-betul benda baru bagi aku lah. Ni pun member aku suruh aku try. Sebab tu aku try. Dia kata kuah-kuah dia manis semua. So ada possibility dia kata aku tak akan suka benda ni. Tapi kita try dulu. Selalunya kuah ni campur sekali dengan makanan tau. So member aku dia dah tahu aku tak suka manis. Dia asingkan lah so that kita sikit-sikit kita ambil. Okay, kita start dengan cucuk udang kita. Sangat manis. Tapi aku rasa ni macam new taste untuk aku. Aku boleh sambung makan lagi. Udang nice juga. Dia aku rasa macam ni. Aku kalau gulai manis baru aku tak suka. Tapi macam sos-sos gini aku rasa okey lah, boleh makan je. Okey, kita try sosis dia. Kita ada sosis cheese kat sini. Aku rasa macam aku dah fall in love. Last ayam. Sedap. Geng, senang cerita, colek punya manis ni aku suka. Aku dah accept. Makanan lain kalau manis aku payah sikit. Okey geng, jom sama makan. Aku dah balik dah daripada Moreh tadi. So colek satu makanan yang baru yang aku try today. Aku rasa okey lah, sedap. Sebab goreng-goreng dia tu sedap di side dish dia. Cuma sos dia manis sikit, but still it's nice to eat lah. Itu je untuk video kali ni. So jangan lupa subscribe ke Travel Mission, like video-video kita dan share video kita dekat semua kawan-kawan hampa. Jom geng, selamat berpuasa.